Sedap-sedap dah di pertengahan Januari guys. Sekejap je kan saja di tahun baru dah di pertengahan Januari. Amboi, masa berlalu dengan begitu pantas nah hampa. So janganlah duk lambat-lambatkan. So hampa, so hari ni hari yang saya ambil video ni dah beberapa hari yang lalu hampa. Tapi itulah kan, dia nak edit tu saya memang memerlukan kerajinan sedikit ya. Kadang-kadang tak apa nak rajin nak edit video ni hampa. Sebab saya kesuntingkan masa. Ya, bila nak edit nak masukkan suara tu dia memerlukan masa ya. Kadang-kadang tak ingat, kadang dia malas kan. So hari ni hari Jumaat, kebetulan hari Sabtu tu Isra Mi'raj hampa. So hari ni hari Jumaat ni saya cuti lah, ganti balik kan. Hari Sabtu tu saya cuti. So alhamdulillah lah dapatlah cuti 2 hari. So di cuti Jumaat ni tak ada lah rencana nak ke mana-mana. Hanya nak kemas rumah, nak clear baju-baju, pinggan mangkuk yang sehari lalu yang saya tak basuh tu kan. So clear pagi-pagi ni bangun-bangun itulah saya buat apa kan. Lepas tu sambil-sambil duk basuh pinggan, buatlah sarapan pagi tu anak saya. Dia nak makan spaghetti. Dia memang suka spaghetti apa dia orang panggil, spaghetti segera ni. Setiap pagi memang dia makan ni lah. Saya minum kopi saja pagi-pagi. Memang saya cuba untuk kurangkan makan pagi. Saya terus makan tengah hari lagi. Sebab itulah saya awal-awal pagi ni, sagi ni lepas sarapan ni terus pergi ke Nat Asun. Ada hari Jumaat hampa dekat kampung saya ni, ada Nat setiap hari Jumaat. So memang lepas tengah dah awal-awal pagi saya dah pergi dah kat Nat Asun tu cari ikan pasai. Hari ni anak saya ada tuition nampak pukul 11. So kena pergi awal lah, bawa waleha bawa pergi ke Nat Asun nampak. Sambil-sambil tengok lah kan kiri kanan punya pemandangan nak pergi ke Nat Asun tu. Kan belajar apa view. Okay. Nah, pergi Nat Asun ni nak cari ikan tongkoi, ikan temenung. Kat rumah semua ada ikan temenung, ayam semua ada lagi. Saya lapar ikan tongkoi masak lemak, cili kering. Sanggup hampa pergi cari ikan tongkoi tu nah. Lama dah hampa tak main Nat Asun ni. Saya cuti hari Sabtu, so tak dan lah, tak boleh lah nak pergi Nat Asun ni. Okay. So kita pergi ke bahagian basah lah, bahan-bahan mentah tu saya cari ikan, tongkol, saya pergi cari ulam. Lepas tu cari sikit percabayan. Kan rumah siapa tak ada cabai tu rasa tak boleh duduk kan. Kena ada sambal belacan. Kalau tak ada sambal belacan kena ada ayam asam, sambal kicap. Kau baru dia ada feel nak makan nasi tengah hari tu kan. Bukan selalu makan saya. Kalau hari cuti tu saya akan masak yang benda yang saya memang nak makan. Benda yang simple macam tu lah, ya asam, ulam kan. Kalau hari lain tu saya makan orang kata yang mengenyangkan saja. Yang anak saya makan saya makan. Memang kami akan share berdua lah. Selalu macam tu. Anak saya suka makan ayam masak merah, ayam sambal, ayam goreng, bubur kuah-kuah itulah. Dia ayam saja, so saya terpaksa jugalah makan. Kan, mau tak mau hanya untuk mengalas perut lagu tu. So bila hari cuti tu saya memang masak untuk saya mengidam. Untuk saya, ya Allah, lapar tu. So tahan sampai hari saya cuti, saya buatlah. Gitu kan. So dah pergi, dah beli dah segala barang-barang. Beli juga untuk orang kata 2-3 hari ke depan ni. Selalu kalau beli ikan ke beli sayur ke apa, memang beli untuk 2-3 hari ke depan. Kita tidaklah pergi kedai hari-hari ya. Okay. So selalu akan beli banyak-banyak lagu tu. So dah bawa anak-anak ni kan hampa. Memang beli jugalah kat depa tu. Kalau tak beli sekali muncung sedepa. Okey. Kat depa depa beli sausage. Sebenarnya nak beli sarapan juga dekat nak makan tu. Dia nak mi goreng dengan nasi goreng, tapi tak siap lagi. Baru duk letak kuali atas dapur. Kita dah nak bergerak pergi hantar anak saya tuition, so tak boleh tunggulah hampa.
So beli je lah sausage ni kat depo. Sat lagi beli ayam melo. Beli ayam melo satu, sausage satu. Lepas tu sat lagi wal lebo beli limau 4 kilo 10. Okey, limau 4 kilo 10. Ayam melo ni bukan ayam melo, ayam coklat. Tu dia wal lebo beli limau hampa sampai kelor dia ada lagi limau tu jenuh makan. So alhamdulillah selesailah saya membeli belah bershopping dekat anak asuh ni dengan wal lebo pun rasa happy je kan, boleh main anak asuh pun jadilah dia kata. Boleh tenang-tenangkan fikiran balik-balik tengok si dia akan siap dah.